Belah if kalau ada apa dah? Grey is so nice. Tea. We are still at tea, you know. Don't treat it as drug, Jolly. Bukan. Okay, apa perasaan? Perasaan dia macam tak tentu orang pun. Jadi kan ni experience terbaik korang. You coming back, right? I don't know, I just work here. Dia memang baik. Dah lah, macam tu je. Kenapa ada ular? Ular. Okay guys, so okay. Guys, Assalamualaikum. Dekat sangat pula. Ya Allah. Guys, so hari ni vlog aku adalah pasal tajuk lah. Aku mesti dah ada tulis tajuk kan kalau aku post ni. So hari ni last day intern Dash dan juga Taki. So kita tengoklah apa kegiatan kita orang hari ni sebab kita adalah beberapa kegiatan yang nak dibuat. Okay. Alright guys, so this is Dash. Dash, revealkan muka anda. This is Dash. Taki tak sampai lagi. Kita tunjuklah muka sesiapa yang ada. Zari. This is for my YouTube. Wow. Today I made YouTube because Dash and Taki tak ada. Taki kat sana guys. Nanti kita pergi jumpa. Nanti aku akan perkenalkan Taki pula. Okay. Tengok tu. Apa lagi? I can't wait to tell the tea. Oh. Weh, aku pun. Dash, kita tak habis cakap lagi. I'm like, aren't you busy? She's like, no, let's talk. And then after finish everything, let's talk about your life lah. I'm like, you awkward. Sama. Life apa sama, jangan risau. No, No, jangan. if you're Kita involved balik in je. it, then your life tak sama. Guys, this is me and Dash. 5 hours more before Dash punya last intern. So excited. Nanti kena ambil gambar. Ya, we should. Oh, ambil gambar dekat Gamuda bawah tu. Ya, nanti lah waktu lunch eh. Oh. Ya, suruh je on orang. time weh. Itu pukul 12. Ya, tapi soju tu startnya pukul 1.30. Itulah. So dia orang boleh ambilkan gambar kita dulu. If they're available lah. Obviously they are available lah. If kalau ada of course that. Aku tak tahu aku akan post ke tak. Mungkin aku akan macam tu. Letak itu. Privacy. For privacy guys. One is Japanese tea. Oh. Second is Chinese tea. The third one is Thai tea. Kalau you biasa pergi kalau you pergi dekat Johnny's kan, I love you punya Thai tea. Okay. Just forget. Everything you can That's not see. me. That's mine. That's not me. Okay. Yang tu apa? Kuih yang bawahnya pulut atasnya hijau. Seri muka. Seri muka tu mana? No. Bukan. Oh ya. Ya. Hijau pandangan. Jadi mungkin tu macam. Oh, so amazing. Earth Grey for me. Grey is so nice. Tea. We are still at tea, you know. Masih tak ketupat topik coklat lagi. Nanti dah masuk topik coklat, we panggil you are working. Last time I tried Earth Grey cheesecake at one of the so good. Eh, sedap. It's so good. So good. Yeah. It's Earl Grey. Ada poppy a bit, poppy seed a bit. Damn good. Tapi jangan letak sugar. Itu Ya. je. If you put sugar, You ruin it. Yeah. takkan. My cut aja. I did that once and twice. No, not once but twice. Yeah, so good. Tapi taste different tu nak. Cuba. Because you're not the coffee person kan? Not coffee and tea person. Tapi cuma I kalau pernah you try tak how people suka, live without caffeine. Coffee kat Java. I tak boleh minum I kopi. like, oh, how you live without caffeine? Oh, you drink tea right? I drink tea. Okay.
Because I cannot imagine how people work without caffeine. I cannot. Kan? Can. Don't treat it as drug, Jolly. Not as a drug, as a medicine. Okay, try to comment. I don't know that. If you want to say medicine is a drug, I know. That's why you call medicine. This is what drug addict said. Yang ada yang terganti tu dia kata strawberry lah, peach lah, dia orang Ganti. Oh, dia dekat Kemah Highland. yang tu That's dia tak boleh. Good. Dah, tapi kalau kita strawberry, peach semua blueberry, alah tak ada lah, tak payah. Dia ada lagi. Tapi kalau lemon, okey. Lemon? Hati, Lemon and ginger. yang brand Ahmad tu, Ahmad tea. Ahmad mana? Bukan. Kamu tak mention? Bukan. Kak Nina yang mention. Is that what you mean? You guys don't know the song ah? The Ahmad song? Apa yang apa Abdul tu nyanyi bodohnya lagu tu apa tu? There's an Ahmad song. Kak Ina. Kenapa? Buat in 4K. Tengah record video. Kau info kit dari tadi. Jangan leak if this thing leak out, we know who's the doing it. Hi guys. Kalau you famous, you kena bagi royalty. Kan. Kak Nina apa? Buat paling tua. Jadi sekarang sambung vlog. So, Sambung vlog. Sekarang kita orang tengah ambil gambar guys. Kita akan letak gambar kat sini. Kecil. Okey dah. So dengan outliers. So guys, diorang tengah ambil gambar dekat Panggang Muda. Ni Gang Muda. last time. Tapi yang tak cukup lah. Kita terlebih. Last time it was like Kenapa? Buat E. Ada zoom. Dia pandai lah. then got Ada kata-kata terakhir untuk Dash. Okey, kata-kata last untuk Dash. Ya. Cepat dapat boyfriend. Oh my god. Tapi kena ni tau. Bagi tahu dulu. Kena bagi tahu Kak Nina Bagi tahu first. Kak Nina first. Nanti dia akan tilik-tilik. All the best. Okay. Wish you all the best. Flying colours. Good in your career. Success. Okay. In life also. Thank you guys. Ya. Macam mak tiri orang dia. Semua lelaki tak sama. Why don't be like that? Tak sama. Saya tak sama. Mas dia. Sekali. Wah. Wah. Tunjuk sikit. So free hair. Free Tak hair. apa. I okay. Kan dengan baju hijau. Hijau. Unda pula. Cepat. Unda pula. Kak Uda. Oh my god. Oh, ada tocang lagi. Dia kena. Ambil gambar. Cepat. 1, 2, 3. Okay, Dash pula. Just one gift for me. Iya, malu. It's okay. Kak Rina nak masuk tak? Kak Rina nak masuk tak? Kak Rina nak masuk? Masuk. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ya, you masuk video tak? Ya, ambil 3. Tengok. Wah. Mana tadi? Okay. Macam ni kan? Kak Rina mana? Kak Rina punya tu. Kak Rina masuk. Aduh. Okay. 1, 2, 3. Okay, apa perasaan? Perasaan dia macam tak tentu orang malu sebab kesian orang. Amira tak cakap. Kamu tenang Amirul. Thank you korang. Susah je. Belajar.
Ya, dengar cakap mak. Study smart. Study hard, study smart. Dengar Amirul. Betul, thank you. Nanti I akan study smart. Another 1 year. Thank you for my last moment here. Dia macam tak ada macam kau ni. Sebenarnya kena faham. Kau ni. Nanti dah tunggu lah. Kerja. Karina ganja lah. Almi dia. Gurau terkurang. Lebih kurang. Okay. Jadikan ni experience terbaik korang. Okay. Nanti terus-terus. Alright. Okay. Awak lah. Tapi saya nak video. Oh, saya ambil gambar. Backup pula tu. 1, 2, 3. Smart. It's giving. Smart. Fotografer. So nice. Tengok Zep. Wow. Nampak handsome kan? What is this? Edited to coffee. Okay, really you lah. Really me lah. Really. People live without caffeine. Don't take it as drug, Jani. Every morning you will see her drink coffee. Tak ada kopi tak hidup, Dik. Balik info bila? Dah 9. Alah, bapak lambat lagi. Tapi dia tak dekat sini dah kan? So, last day. Camera. Present for you. Can you guess? Yes, You guess the present. Kitchen? Kitchen? Okay. Tak apa lah. Nah, this one for you. See. Oh, it's so cute. Hey, ada spec eh? Oh, hello. Oh, apa sih? For 8 months. Miss you you coming back right? Maybe another 1 year lah. Next year. Can. After grad lah. Yeah. Okay, I see you coming back. Okay, thank you. Kalau tadi semua aku di belakang kamera, sekarang aku di hadapan kamera. Alright, Tak jatuh ke depan ke belakang. Ya ke? Videographer ni. Okay. Okay. Tengok siapa. Dia ada apa bond dia. dengan Gamuda. I've bond with Gamuda guys. Okay. Oh, I never thought ada 2 pula. Okay, dapat apa? Okay, Special, guys, special. aku dapat ni. I don't know, I just work here. Since Dia memang vibe. Dah lah. Macam tu je. sebab aku tak ada choice. Aku intern aku kena masuk di Gamuda guys. But I love Gamuda. Don't get me wrong, okay? Good luck. Dia lagi ambil gambar. Okay, tapi saya ada lagi. Aku tak boleh untuk takir. Tak boleh takir kita kan. Kau jumpa kat kelas kan. Aku bagi. Tengok. Oh, it's so cute. This doesn't look like me but sure. Kenapa ada ular? Ular? Ular. Ular kan? Rantai lah kot. Ular. Ular lagi. So you rasa snake lah. But the baju is so cute. Wait, it's so Nama pink. takir tak ada. Betul-betul takir. Aku lupa. Dia dah rasa saya bersalah. No lah, okay je. But I didn't. It's cute. Okay, oh my god, I totally forgot takir akan bagi untuk aku. Jangan nangis. Itu sebagai last day you. No ah? Bukan Salah. macam tu salah. Oh, ya ke? Dia dah bagi kau tadi. Why go? Kenapa kau buat Tapi dia ada spek kat lah. tepi tu? Aku walaupun realize kat tepi jangan macam tu. Kau sikat tepi tu. Like, look nothing alike eh. Okay guys, Dash dapat. Aku dapat juga tapi dia masih rasa bersalah. Okay guys, so tadi lepas dia dah sesi penyampaian hadiah ya. Kita pergi main bowling pula dekat Wan Utama. So kita orang sebenarnya nak lawan bowling ni tapi tak cukup lane. Sebab apa? Sebab ada orang buat tournament pula waktu-waktu ni Jadi ni first game kita orang. So kita orang main and then disebabkan kita orang main sejam. So dia macam ada lebih masa sikit. So kita orang main second game. Lepas tu next ni aku tanya Dash dengan Zari, how was it after first game? Lepas tu Zari kata not in a good condition and diorang dua mula salahkan bola. Okay, so at this point guys, it's salah bola, okay? Bukan salah diorang. Okay, perempuan tak pernah salah, alright?
Lepas tu inilah second game. Dan second game ni kita orang berjaya main sampai situ je guys. And then Dash dapat nombor 1. Okay, dia sangat melonjak tinggi naik anak tangga dia. And then aku nombor 2 dan Zari nombor 3 guys. Oh my god, kita orang memang macam melonjak terus naik tangga kejayaan. And obviously we are proud of ourselves. Okay guys, Bye bye. See you bye at uni. Dash. Yes, next year. Oh no, bulan 9 I akan datang uni. No, bulan 10 UTBS. Next year je lah. No, UTBS you kena tengok Aiman. Okay, invite me Yuna. I'll support Okay, you. I will chat you. Okay. Okay guys, so ni adalah pengakhiran vlog kita. Thank you Una for everything. Yeah, thank you to you too. We had a great time because of you. My internship was so nice. I finally have a girl in my department. Finally. Macam damn boring dengan lelaki je. At least after Una, we macam bright sikit. Yeah, I have Dash. So like my internship also went so nice. Even though it's just 3 months guys, 3 bulan je, but we create a good bond Yes, guys. we become so close. We become super close actually. Every time I stress, I will come to her place. I always want to come here. Every single time guys. Okay guys, so thank you to Dash and also Pakif di belakang sana. Hopefully we meet again uni. We shall go out. We will obviously We'll go out. next year. Yes, we will do. So now kita orang nak balik dah guys. Nak balik. You balik naik apa? Train? Tak Grab. Oh Grab. Berapa? Bagus lah nak naik train. Berapa? Naik. Wow, it's cheap. Okay guys, so okay. Okay, sedap lah. Sedap. So itu je guys. Bye. Bye Dad. Tengah gambar. Macam bapak dengan anak weh. Tahu. Okay, bye guys. Bye weh. Hati-hati eh. Thank you. So, kita nak balik. Vlog. Apa? Vlog. Ya, vlog aku pengakhirannya di sini. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Good luck kat Gamuda. Untuk kita orang berdua lah. In 2 years. See you in Gamuda Takif. Yeah. 2 years eh. Okay Takif. See you in Gamuda next 2 years. Ya. Aku akan jumpa. Belum habis lagi. Oh, Belum no. tutup. Belum. Aku akan jumpa Aziz Isnin minggu depan. Bulan 10. Kan kau tengok aku main badminton ke? Satu minggu je lah aku pilih. Tak boleh lah 2 minggu kan? Kau nak tutup? Nak roti boy lah.